Ada ni lah. Mario. Nintendo. Yang ni yang korang suka main kan? Nampak ni. Nampak tak korang? Game dia banyak ni korang. Tak sabar sangat ni nak main. Banyaknya game dia. Ya Allah, bestnya. Ada PlayStation. Wah. Apa ni? Handphone. Handphone. Macam kotak iPhone kan? Bukan. Rasa secang kita tengok apa yang ibu nak tunjuk kat korang. Tapi apa benda ni? Ini sebabkan yang ni ibu rasa ibu nak mengelakkan diorang daripada main phone kerap-kerap kan. Kita bagi diorang main benda ni pula. So dekat sini kan dia ada macam-macam game tau. That's why ibu nak tengok game apa kan. Dia banyak. Di bawah. Bawa yang lah. Macam game. Ada macam-macam game kat dalam ni. Lagi jalan-jalan. Ya, kita tengok belakang dulu. Kita tengok belakang dia dulu. Dia punya bateri dia 3000 mAh. Okay, besar juga. Okay, so kita tengok dekat dalam ni. Cuba dekat dalam apa? Putih. Putih. Putih betul. Cantiknya. Purple lah. Putih purple ke ni? Purple. Tada. So dekat dalam ni kita bagi sekali lah dengan ni USB. Lepas tu dia punya screen protector. So boleh pakai pasang screen protector. And then dengan ni lah kain lap dia semua kan. Okay, so jom kita nak buka tengok apa yang ada dekat dalam ni. Ibu macam biasa, ibu sangat suka ya. Sebelum ni ibu ada tablet Kiomo ni banyak, okay. Sebab ibu sangat suka dia punya app dia. Lepas tu dia tak mudah lagging tak mudah lagging. Itu yang paling best. Tak ada, so dapat ada apa tu iklan? Tak ada iklan. Iklan tu macam mana maksud kakak? Iklan tu macam contoh ada lalu. Itu dia yang tahu, okay? So yang lagi ibu yang Kiomo punya tablet tu sangat bagus sebab memang tak lagging korang, tak lagging. Itu yang best. Diorang mesti nak tengok kan sistem dekat dalam ni macam mana kan. Okay, yang ni dia boleh tekan macam ni kan. Nampak ni, kemas dan semat dia punya ni. Ni kalau korang suka main apa yang sekarang budak-budak suka tu, PS5. Ada lagi satu tu, apa nama, entahlah, ibu pun tak tahulah. Dia pun tak sabarkan ibu nak tengok dekat dalam ni macam mana bu. Dia punya kamera, kamera pula, dia punya game macam mana kan. So jom kita tengok. Ibu akan flip kamera dan korang akan tengok apa yang ada dekat dalam ni, okay? Korang tengok tak, nampak tak kat sini berapa game yang available? 1927 game available kat sini. Maksudnya banyak. Tak sempat anak tu nak bosan, tak sempat lah anak tu nak minta kita punya handphone, nak tengok handphone kan. Bagi yang ni pun dah cukup dah. Nah korang, ini game yang A. Okay, lepas tu yang ni pula ada 32 game available. 37 game. Banyak ni sebenarnya korang. Ni game dia terlalu banyak ni. Nampak tak ni? Weh, ada ni game-game zombie ke ni? Wah, 359 game yang ni pula. Banyak sangat ni korang. Banyak. Ada ni lah. Mario. Nintendo. Yang ni yang korang suka main kan? Nampak ni. Nampak tak korang? Game dia banyak ni korang. Tak sabar sangat ni nak main. Banyaknya game dia. Ya Allah, bestnya. Ada PlayStation. Wow. Korang tengok ni. Ya Allah, banyaknya. Game. Nampak tu? Banyak, 21,037 game available. Wow.